2 minggu saya dapati saya punya tepi kaki kulit yang lepas pun leceh, tak ada juga. Apa yang saya pilih lah, saya nak baikkan saya punya tepi kaki tapi tak baik. Still tak baik. Lepas 3 minggu saya dapati dia pulih sedikit demi sedikit. Kemudian selepas sebulan baru saya dapati saya punya tepi kaki dah hilang. Memang dah hilang, tak sakit dah sekarang. Sakit tu tak. Lepas tu saya cuba pula Alora Pants. Saya cuba Alora Pants sebab apa saya guna untuk saya nak hilangkan saya punya sakit urat. Bahagian urat-urat saya timbul bila waktu sejuk terlalu sakit lah. Dia selalu sakit, lepas tu kaki tangan saya selalu sejuk. Lepas tu saya pakai dalam masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu saya dapati saya semua urat semua tak sakit, memang tak sakit. Waktu hujan sejuk biasanya bulan 11, bulan 12 memang saya sakit. Tapi sekarang memang saya tak sakit. Selepas tu saya dapati saya punya sakit perut. Saya mengalami sakit perut iaitu bila travel jauh-jauh. Saya travel jauh-jauh, saya sakit perut. Lepas tu balik rumah saya tak boleh jalan senang. Sebab sakit perut tu terlalu sakit lah. Saya sampai dekat seminggu, 2 minggu macam tu baru pulih sikit-sikit macam tu lah. Selepas tu saya sekarang ni saya gerak travel ke KL. Saya pakai Alora Pants. Alora socks, memang saya pergi event semua saya pakai. Saya balik, lepas tu saya dapati saya tak sedar sampai sakit perut saya tu dah hilang. Saya makan tak ni lah. Lepas tu lagi satu yang saya perasan, saya punya tidur. Biasanya saya terjaga tidur, gerak saya terjaga. Kalau bunyi sikit saja, something bunyi, saya terus terjaga. Saya tak boleh sambung tidur. Saya tak boleh sambung. Jadi bila kadang nak ke suami ke datang ke, saya selalu bisik. Sebab saya tak boleh tidur, saya nangis saya nangis sebab saya tak boleh tidur. Saya tak boleh sambung. Macam-macam saya jaga nak tidur balik lah sebab tak cukup tidur. Masa saya nak kerja, pagi-pagi bangun tu walaupun saya suruh makan banyak kerja di rumah, jadi terpaksa lah saya rasa letih, malas lah, tension. Saya pakai Alora Pants. Saya memang tidur lena siap. Tidur lena, pagi subuh pukul 4, pukul 5 saya boleh bangun. Saya bangun, lepas tu saya memang aktif lah terus. Saya kerja memang saya tak rasa letih. Memang best lah Alora Pants. Saya tidur setiap hari. Dah jadi sebahagian daripada diri saya. Kalau tak ada Alora Pants memang susah saya tidur. Saya rasa Alora Pants, socks, setiap kali saya tidur dah jadi suruh tidur saya dah. Setiap kali saya keluar memang Alora Pants. Sekarang pun Alora Pants dengan Alora socks sentiasa ada pada dalam.